Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Akilah selaku pengacara bagi TV PSS pada hari ini. Seperti yang anda lihat, terdapat program pelancaran dan penutupan Majlis Ihya Ramadan telah dilancarkan di SMK Seremban 3. Marilah sama-sama kita pergi melihat program yang telah disediakan oleh guru-guru di SMK Seremban 3. Majlis dimulakan dengan satu taklimat ringkas di mana pelajar diberikan penerangan mengenai keistimewaan bulan Ramadan serta kepentingan meningkatkan amalan di bulan yang mulia ini. Setelah itu, sesi menjadi lebih interaktif dengan sesi soal jawab. Pelajar diberi peluang untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut daripada penceramah. Kemudian Allah guna perkataan alladzina orang-orang yang pelbagai soalan menarik diajukan, menjadikan suasana lebih hidup dan penuh manfaat. Sebagai penutup, program ini diserikan lagi dengan nyanyian nasyid. Sepanjang bulan Ramadan ini juga, guru-guru telah mengadakan aktiviti tadarus Al-Quran di mana semua murid Islam dikendaki ke surau pada waktu rehat untuk membaca Al-Quran. Majlis penutupan Ihya Ramadan diakhirkan dengan tadarus dan khatam Al-Quran. Majlis diteruskan lagi dengan persembahan dan nyanyian nasyid. Akhir penutupan majlis, murid yang berkenaan dengan khatam Al-Quran juga pemenang bagi pertandingan mendapat sijil dan hadiah. Jadi, tamatlah program kita pada hari ini. Saya Nur Akilah selaku pengacara TV PSS mengundurkan diri.